Hi guys, so my name is Kevin and welcome back to my channel. Okay, so video hari ini saya nak kompilasi lah. Okay, ini adalah kompilasi Pokemon Trading Card Game part yang ketiga kan. Kalau tak silap lah. Boleh tengok tajuk yang saya punya video untuk hari ini. Okay, so sebelum saya mulakan introduksi, saya nak ucapkan selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan juga selamat malam di mana saja anda tengok video ini. Okay, so terima kasih kerana masih lagi stay dalam channel saya. Okay, so macam biasa saya keluarkan video tentang mainan lah, hobi saya. Ada orang tanyalah kenapa saya buat video, sebab setiap kali saya buka video baru ataupun review video, saya nak kepuasan. Okay, so bila saya tengok, saya pegang, saya main, saya rasa puas. So ini mengembalikan zaman-zaman saya masih kecil lagi. Sekarang ni masih kecil lagi, cuma jiwa dewasa lah. Saya masih kecil, badan saya masih kecil. Okay, itu salah. So mana-mana yang minat mainan pun boleh buat benda yang sama. Okay, kalau sebab kita tak dapat video ni, kalau dah makan space kan, saya tak dapat simpan. So kalau saya nak tengok balik, saya buka lah channel saya. Itu saja saya punya macam mana saya nak hargai mainan yang saya beli. Okay, so yes, tanpa kita buang masa lagi, hari ini saya nak review, atau bukan review lah, saya dah buka tapi saya buat compilation punya video. Okay, dari episod berapa ke episod berapa. Yang ini adalah part yang ketiga, start dari bulan mana sudah, Julai, Ogos, September. Okay, Julai, Ogos, September. Lepas tu yang part 4 nanti 3 bulan yang terakhir lah. Yang part 4 tu mungkin tahun depan lah, sebab saya nak habiskan Disember barulah saya upload video dia. Okay, so yes, macam saya bagi tahu tadi, unpack Pokemon 3CG, TCG. Okay, so sebelum saya show tu, saya nak bagi tahu lah mana-mana yang baru dengan channel saya. So bolehlah tolong saya grow up my channel supaya saya lebih bersemangat nak buat video dan buat konten. Okay, so klik subscribe button tepi tu, jangan lupa bagi like dan juga share dengan kawan-kawan. Dan yang paling penting adalah loceng dekat atas ini untuk notification. Okay, so masa saya buat video ni, saya dah dapat 484 subscriber. Okay, dah turun satu lah hari video lepas yang 445. So dia makin kurang seorang subscriber. So target saya untuk hujung tahun 2025 ini, saya dapatkan 500 subscriber. Okay, so harap yang tengok ni yang belum subscribe, tolonglah bantu saya subscribe supaya saya boleh achieve target tu. Okay, so tanpa buang masa, jom kita tengok pack tu. Okay, so inilah dia pack dia. Rasanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, 13 pack. So dalam pack ni mostly adalah Stella Crown lah. Saya habiskan saya punya Stella Crown. Lepas ni mungkin kurang dah Stella Crown, mungkin pack lain ataupun era yang baru, iaitu Mega Evolution. Okay, so kita ada Stella Crown 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stella Crown, 2 Temporal Forces, 1 adalah Destiny Rival. Okay, yang ini. Okay, jom kita saya buat thumbnail lah, thumbnail dulu untuk video ni. Okay, susah juga ni, harap-harap tak jatuh lah bila saya pegang. Yang ini. Okay, so kita tengoklah ada manis-manis ke tak lah. Dapat, entah, saya pun tak pasti episod berapa sampai episod berapa, tapi kebanyakan ini adalah daripada Stella Crown. Okay, jom kita tengok, kita saksikan hits yang saya dapat daripada 13 pack ini. Okay, jom. Hi guys, so kita kembali lagi dalam episod Unpack Pokemon TCG. Okay, kita kembali lagi dengan pack Stella Crown. Okay, dalam episod 27. Okay, so saya masih ada banyak pack Stella Crown. So hari ini saya buka pack Stella Crown pula. Okay, minggu lepas saya buka. Lepas tu yang
trick or treat. Okay. So jom kita tengok pack ini ada manis-manis ke tak ada manis. Okay. So code card kita letak bawah, satu card ke depan dan kita tengok energi apa yang kita dapat. Okay, kita dapat fire energy. Okay, so kita mulakan first card dengan Electrabuzz. Okay, so saya dah letakkan harga ke atas tu. Yang kedua adalah Comfy. Kita ada EV. Lokix. Kita ada Mewtwo. Ini dah banyaklah saya Mewtwo ni. Tangoro. Kita ada Eldegoss. Lepas tu reverse holo Espatra. Cantik juga ni. Reverse holo Melton. Dan dekat belakang dia datang dengan ada manis-manis. So rasanya ini ialah kita tengok 2 bintang. So 2 bintang ini EX. EX apa kita tengok? Alamak, cacing ini pula Octoworm EX sahaja. Okey lah. So pack ini tak kumpau lah. Ada juga manis-manis. Okey, Octoworm EX ni bolehlah kita simpan dalam binder. Okey. So kita sleeve dulu. Yes, ini memang saya letak dekat binder nantilah. Kita collect EX. Yang ini saya belum ada lagi lah. Masuk dalam koleksi. Okay. So untuk episod 27 kita ada manis-manis. Okay. Ada 3 ni lah. Okay, itu saja untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi minggu depan dalam episod yang seterusnya. Thank you and bye-bye. Hai guys, so kita kembali lagi dalam episod Unpack Pokemon TCG. Okay. So kita masih lagi dekat pack Stellar Crown daripada Scarlet Violet dan ini adalah episod 28. Okey. Jom kita buka ada manis-manis ke tak ada manis-manis untuk pack kali ini. Okey. So mana gunting saya? Ini dia. Okey, so kita gunting saja lebih senang. Okey. Keluarkan pun lebih senang. Okey, so kita terbalikkan. Biasalah yang belakang ni macam nilah. Okey. So kita keluarkan God Card. Code card ini kita letak bawah, satu card ke depan dan kita tengok energi apa yang kita dapat. Okay. So first card energy psychic. Okay. So energy psychic kita mulakan dengan Chinchou. Okay. Harga saya dah letak ke atas lah. Tertuga. Esparta. Glamiao, Glass Trumpet, Lacy, Rapidash. Okay, kita ada reverse holo Toxcrawl, reverse holo Lapras. Dan yang belakang dia hadir dengan tengok berapa bintang. Satu bintang sahaja, biasa saja, iaitu Holo Ray Melmetal sahaja. Okey, yang ini pun kacau juga lah. So letak dekat sleeve, masuk dalam binder. Okey, masuk sleeve dulu, takut dia berhabuk ke apakah. Lepas tu baru masuk dalam binder. So pack kali ni tak begitu manis sangat. Okay. Adalah tapi tak begitu manis. Kita dapat Melmetal sahaja. Okay. So kita jumpa lagi dekat minggu depan dengan episod yang baru. Thank you and bye-bye. Hi guys, so kita kembali lagi dalam episod 29 Unpack Pokemon TCG. Okay. So masih lagi dengan pack Stellar Crown daripada Scarlet and Violet. Okay. So mungkin lepas ni dah tak ada lagi lah Stellar Crown. Kalau dah habis ni mungkin saya akan teruskan dengan mungkin Journey Together, The Destiny Rival yang apa tu Giovanni tu ataupun yang terbaru Black and White ataupun Flay and Bob.
Okay, yang sekrom dengan tu. Okay, jom kita fokus dengan ini balik. So, cut tak bawah, satu cut ke depan. So, kita dapat energi water. Okay, water energy. Dan kita mulakan dengan cut apa? Rabut. Okay, so harga saya letak dekat atas sudah. Boleh tengok. Next, borotum. EV. Riolu. Swallow. Tanya mulut dia. Wow. Next kita ada Payapa Berry. Bishu. Reverse Hollow Cubone. Reverse Hollow Varum. Dan di belakang dia hadir dengan jeng jeng jeng. Betul. Oh, Hollow Ray biasa sahaja iaitu Buffalon. Okay. Tak ada manis-manis untuk episod 29. Biasa sahaja. Okay. Okay, kita letak dekat sleeve dulu. Yang ini kalau tak letak binder pun saya akan letak. Simpan sajalah. Okay, untuk collection. So kalau ada dua, pergi jual lah. Jual murah sajalah. Okay. So kita jumpa dekat episod yang ke-30 minggu hadapan. Okay. So tengoklah episod 30 saya nak buka apa. Stay tuned. Thank you and bye-bye. Hai guys, so kita kembali lagi dalam episod Unpack Pokemon TCG. Okay, so pack ini untuk episod 30 ada special sikit. Kita buka Scarlet and Violet Destiny Rival. Okay, so pack ini dibelanja ataupun disponsor oleh kawan saya iaitu Christina. Nanti saya tag dia lah dekat komen tu. Okay, dekat caption ni saya tag dia. Okay, so thank you sebab belanja episod 30. Okay, jom kita buka. Harap pack ini ada manis-manis. Ya, okay. So, ini adalah pack. First pack saya buka daripada Destiny Rival lah. Saya belum ada lagi pack ini dan saya punya ATV pun belum sampai lagi. Okay. So, code letak bawah, satu card ke depan. Jom kita tengok energi apa. Okay, dia mula dengan Fighting Energy. First card dekat depan kita ada Morotum. Okay, harga saya letak dekat atas. Ini harga yang masa saya buat video ni lah. Okay, yang kedua ada Goliath, Swallow, Electrobus, Team Rocket Mukrof, Barraskewda, Team Rocket Watchtower, Dipplin Reverse Hollow, Clamper Reverse Hollow, dan di belakang dia datang dengan Hollow Ray sahaja, iaitu Hollow Ray Crystal. Okay, so itu sahaja untuk pack kali ini. Belum ada manis-manis lagi. Okay, so mana-mana yang nak sponsor boleh DM lah. Okay, nanti saya buka dan bagi shout out. So kita jumpa lagi dekat episod yang akan datang. Thank you dan bye-bye. Hi guys, so kita kembali lagi dalam Unpack Pokemon TCG. Okay, so last week kita dah buka Destiny Rival. So minggu ini kita buka balik Stellar Crown daripada Scarlet and Violet. Okay, so ini adalah episod 31. Okay, dalam episod ni kita tengok ada manis-manis tak pack ni. Okay, lama dah saya tak dapat hit. Tahulah kenapa luck tak berapa bagus sangat. Mungkin hit tu ada dekat dalam ETB belakang tu. Mungkin kita tak tahu. Yeah. Okay, jom kita gunting. Okay, tapi ni saya gunting tiba-tiba biasa saja ni. Okay,
tak nampak. Tak apa, kita gunting lagi lah. Okay, supaya dia boleh keluarkan dengan keadaan yang elok. Okay, so untuk Stella Crown ni masih lagi pack biasa. Saya masih ada beberapa pack Stella Crown yang belum buka. Dan saya masih ada Temperance Force TM kah? Territe Masquerade ke Temporal Forces? Kita ingat. Tak apalah, nanti kita tengok lagi ya. Okay, so kita code card tarik ke tepi, satu card ke depan. So kita tengok energi apa yang kita dapat. Okay, kita dapat Steel Energy. Okay, kita mulakan dengan card yang pertama, Comfy. Okay, so harga saya dah tarik ke atas tu. Card yang kedua kita ada Tutel, Ulu, Finion, Biluza, Revolve Room, Briar, Reverse Hollow Cubone, Reverse Hollow Pensier, dan dekat belakang dia hadir dengan kalau silver border dia bukan biasa sajalah. Okey, kalau silver border dia biasa saja 006 ni depan lah grass type. Grass dan rock type. Okey, Cradily. Okey, Holore Cradily sahaja. Okey, jom kita simpan dekat sleeve lah. Semua Holore saya letak dekat dalam sleeve. Okey, yang lain tu letak balik dalam pack tadi. Yang ini letak dalam binder. Okay, so masih ada lagi, tak ada manis-manis untuk pack kali ini. Kita jumpa lagi minggu depan pack yang seterusnya. Thank you dan bye-bye. Hi guys, so kita kembali lagi dalam video unpack Pokemon TCG. Okay, so masih lagi dekat pack Stella Crown dalam episod 32. Okay, ni pack yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ke 16. Okay, lepas tu nanti saya kena cari lagi lah. Okay, jom kita buka dan kita tengok. Harap-harap pack ini ada manis-manis. Yes. Okay, so kita keluarkan code card, kita letak ke tepi, satu card ke depan, dan kita tengok energi apa yang kita dapat. Okay, so kita dapat Grass Energy. Okay, so kita mulakan dengan yang pertama, Morotom. Okay, so harga saya letak ke atas. Yang kedua, Scorbunny. Yang ketiga, Antique Cover Fossil. Kita ada Penchem, Veluza, Swalot, Payapaberry, Reverse Hollow Purush, Reverse Hollow Kling, dan di belakang dia hadir dengan apa tu? Oh, Hollow Ray sahaja. Hollow Ray Achaludon. Okay, so pack ini kurang manis sikit. Okay, tak apa. Yang ini kita letak dekat sleeve, masukkan dalam binder. Yes, so yang Hollow Ray ni saya memang simpan dalam binder lah. Kita tengok berapa banyak kita dapat. Okay, so itu saja untuk episod 32. Kita jumpa lagi dekat episod yang akan datang. Thank you dan bye-bye. Hi guys, so kita kembali lagi dalam episod 33 Unpack Pokemon TCG. Okay, so kita masih lagi dalam pack Stella Crown. Yes, pack saya dah semakin berkurangan, so saya kena top up pack lagi lepas ni. Tengoklah, saya cuba habiskan tahun ini, tengok apa plan tahun depan. Okay, jom kita buka, kita gunting sahaja. So harap pack episod 33 ini ada manis-manis. Okay, jom kita keluarkan dia perlahan-perlahan. Yes, okay. Okay, code card letak tepi. Lepas tu satu card ke depan dan kita tengok card apa yang kita dapat. Energy card, ini psychic. Okay, psychic card. Okay, kita mulakan dengan Pomi. Okay, harga tu saya letak di atas.
Fenrotum, Lilith, Bombardier, Dupwol, Pangoro. Okay, kita ada trainer Crispin, Reverse Holo, Tosco, Reverse Holo, Salizer, dan di belakang dia hadir dengan full art. Okay, kita dapat full art 2 bintang. Octoworm EX. Okay, yes. Pack ini ada manis-manis. Kita dapat full art. Okay, nice. Tapi tak mahal sangat. Okay, tapi pack ini manis juga lah. Okay, kita letak dekat sleeve. Lepas tu top loader. Saya masih tak ada lagi top loader. Tunggulah. Nanti saya beli top loader. Saya letak inilah. Sementara waktu saya letak dalam sleeve dahulu. Okay. Yes, pack episod 33 ini kita dapat full art Octoworm. Nice. Okay, itu saja untuk pack kali ini. Kita jumpa dekat pack episod akan datang. Thank you dan bye-bye. Hai guys, so kita kembali lagi dalam episod 34 Unpack Pokemon TCG. Okay, so masih lagi dengan pack Stellar Crown. Saya nak habiskan pack inilah. Okay, ada beberapa lagi saya cuba habiskan. Lepas tu kita cari pack yang lain ataupun saya teruskan pack Stellar Crown sampai habis tahun ini. Tengoklah macam mana nanti. Okay, so kita buka, kita gunting sahaja lebih cepat. Dan kita tengok apa hit kita dapat daripada pack untuk episod 34 ini. So kita keluarkan dahulu. Okay, card letak ke tepi, satu card ke depan. Kita mulakan dengan energi water. Okay, water energy. First card kita dapat Meditite. Okay, so harga saya letak ke atas. Yang kedua Melton. Lepas tu kita ada Skobani, Ladybar, Toscruel, TNC, Togidimaru, Reverse Holo Taurus, Reverse Holo Electrovire, dan belakang dia hadir dengan apa? Holo Ray sahaja. Holo Ray Alcremie. Okay, rasanya yang ini dah ada saya. Okay, so kita letak dekat sleeve dulu lah. Kalau dah ada, then kita masukkan balik dalam pack. Okay lah. So, untuk episod 34 ni tak manis-manis. So, harapkan episod 35 ada manis. Okay. So, itu saja untuk episod 34. Sampai kita jumpa lagi dekat episod yang akan datang. Thank you dan bye-bye. Hai guys, so kita kembali lagi dalam episod 35 dalam Unpack Pokemon TCG. Okay, so masih lagi dekat pack Scarlet and Violet iaitu Stellar Crown. So kalau tak silap, dah makin kurang lah. Ini Stellar Crown pack yang kedua terakhir. Lepas tu saya ada Tempera Frosters dan Journey Together. So masih ada lagi lah. Okay, jom kita buka. Pack kali ini ada manis. Okay, so untuk macam biasa saya akan gunting saya lah lebih cepat. Okay, sebab kad-kad yang lain tu saya masukkan balik dalam pack. Tak tepi lah. Okay, so kita keluarkan. Kita terbalikkan. Okay, kad letak bawah. Lepas tu satu kad ke depan. Dan kita tengok energi apa yang kita ada.
Okey, kita dapat steel energy. Okey. So, kita mulakan dengan yang pertama iaitu comfy. Okey, so harga saya letak di atas. Yang kedua kita ada EV. Lepas tu Lokix. Chocolate. Chocolate. Lepas tu Coridon. Tornadus. Kofu. Reverse Hollow Fenrotum. Reverse Hollow Reshuren. Dan di belakang dia hadir dengan kalau silver border ni biasa sajalah. Okey. Hollow Ray Lydian sahaja. Tapi cantiklah Lydian ni, tengok dia berkilap. Okey, yang ini saya naklah saya masukkan dalam binder. Okey, so kita letak dalam sleeve. Yes. Lepas ni masuk dalam binder lah. Okey. Nice. So, tak berapa nak manis tapi okey lah. Ada Lydian. Okey. So, itu saja untuk episod 35. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Thank you dan bye-bye. Hai guys, so kita kembali lagi dalam episod Unpack Pokemon TCG. Okay, so kali ini saya ada Scarlet and Violet iaitu Temporal Forces ataupun SV05 lah. Okay, selama ni saya buka Stellar Crown, kali ini saya buka Temporal Forces. Okay, so saya ada 2 pack Temporal Forces yang akan dibuka pada episod kali ini dan juga episod yang akan datang Sabtu depan lah. Okay, so kita tengok pack Temporal Forces ni ada manis-manis ke ataupun macam biasa sahaja. Okay, so kita tengok energy. Okay, so energy kita ada Steel Energy. Okay, so kita harapkan ada manis lah kali ni. Lama dah tak buka Temporal Forces. Okay, so kita mulakan dengan Girafarik. Okay, harga saya letak dekat atas tu. Yang kedua kita ada Roselia, Cutie Fly, Dribble, Rapidash, Boltot, Mudsled, Azumarill, Reverse Hollow Metang. Wow, ini cantik lah. Saya nak ini lah. Okay, yang ini saya simpan. Dan di belakang dia hadir dengan 109. Oh, biasa sahaja. Kita ada apa ni? Roaring Moon Hollow Ray sahaja. Okay, tapi cantik lah. Tapi rasanya Roaring Moon ni saya pernah macam dah ada dia. Sebab saya sebelum ni saya pernah buka Temporal Forces lah. Okay, rasanya nanti saya tengok binder. Rasanya ada. Okay, so itu adalah pool kita pada episod 36. So kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Thank you dan bye-bye. Hai guys, so kita kembali lagi dalam episod 38 dalam Unpack Pokemon TCG. Okay, so kita kembali lagi dengan pack Scarlet and Violet Stellar Crown. Okay, yes. So, kita dah 2 episod yang lepas kita dah buka Temporal Forces. So, hari ini kita balik semula ke Stellar Crown. Okay, jom kita buka. Kita tengok ada manis-manis tak pack yang ini. Okay. So, masih ada beberapa keping lagi, beberapa pack lagi Stellar Crown lah untuk dibuka. Lepas tu mungkin tak ada lagi lah. Susah nak cari dah sekarang. Okay. Okay, code card kita letak ke bawah, satu card ke depan dan kita tengok energi yang kita dapat. Dark Energy. Ya. Okay, yang pertama kita ada Antique Root Fossil. Okay, harga saya letak dekat atas. Lepas tu kita ada Froakie, Meditite, Melton,
Frogadier, Coridon, Boss Crew, Reverse Holo Glamiao, Reverse Holo Azumarill, dan di belakang dia hadir dengan Holo Ray sahaja, Holo Ray Rhyperior, okay? So pack ini tak ada manis-manis, okay? So itu tinggallah pack episod akan datang ada manis ke tidak, okay? Itu saja untuk pack kali ini, episod kali ini. Thank you dan bye-bye. Hai guys, so kita kembali lagi dalam Unpack Pokemon TCG, okay? So selamat datang ke episod 39, masih lagi dengan pack Scarlet and Violet Stellar Crown, okay? So hari ini saya dah buka satu pack lagi, tapi saya tak ada gunting. So saya just guna pisau, soft saja, okay? Mudah dan cepat, okay? So untuk episod kali ini kita tengok ada manis-manis ke tak ada manis. Jom kita keluarkan. Okey, card letak tepi, satu card ke depan dan kita tengok energi apa yang kita dapat. Okey, so kita mulakan dengan Steel Energy. First card drop in. Okey, harga saya dah letak ke atas. Yang kedua Varoom. Kita ada Drifloon, Kling, Veluza, lepas tu kita ada Tornadus, Crispin, Trainer, Reverse Holo, Rhyhorn, Reverse Holo, Roboot, dan di belakang dia hadir dengan Water Silver, Holo Ray sahaja, Holo Ray Buffalon. Okey, ini dah ada ni, tak apalah. So kita simpan saja. So episod 39 kali ini tak ada manis. Okey. So kita jumpa lagi dekat episod yang seterusnya. Itu saja. Thank you dan bye-bye. Okey, so itulah tadi hit-hit yang saya dapat daripada Unpack Pokemon TCG yang ini. Okay, kita mulakan dengan Stellar Crown, lepas tu Destiny Rival, then Stellar Crown on the way, sampailah kita ada Temporal Forcer 2 ni, then back to Stellar Crown kembali. So yes, macam mana hit dia? Begitulah. Ada manis-manis, ada yang tak manis, ada yang repeat, okay? So itu adalah lumrah kalau kita main TCG, okay? Tak kisahlah Pokemon kah, One Piece kah, Gundam kah, Dragon Ball kah, memang macam itulah dia, okay? So yes, so itu adalah hit-hit yang saya dapat, okay? So mana saya dapat ni, kebanyakan saya belilah mana-mana kalau ada roadshow ataupun ada booth yang buka, ada jual. Saya ambil lah satu dua pack, lepas tu kita buka lah, okay? So saya masih ada lagi banyak pack lah dengan ETB ni pun saya belum buka lagi. Ada sleeve pack, ada promo pack belakang ni pun saya belum buka lagi. Lepas tu kita ada pack-pack yang macam yang ini. Alamak, jatuh. Ini Dragon Ball ni, dalam ni saya pun belum buka lagi. Tengoklah, bila ada masa saya buka lah. Sekarang ni saya belum ada masa nak buka. Tengok jatuh dah. Hot Wheel Proton Saga ni, ada dua sini, okay? So mana yang nak tengok video Proton Saga tu, check it out lah video lepas, okay? So itulah kesudahan pack Unpack Pokemon TCG untuk part 3 ni, okay? So untuk part seterusnya, part yang keempat, iaitu part yang terakhir dalam tahun 2025 ni, dia akan tahun depan baru saya akan upload. Saya akan habiskan dahululah 3 bulan tu, okay? So yes,
itu saja untuk video kali ini. So macam saya cakap dekat depan tadi, mana-mana yang baru dengan channel saya, so target saya tahun ini saya nak dapatkan 500 subscriber. Okay, so bolehlah tolong klik button subscribe tepi ini, bagi like, share dengan kawan-kawan dan juga loceng atas ini untuk notification. Okay, so yes, macam biasa, siapa yang stay sampai habis video, dia akan ada teaser lah. Okay, so kali ini kita akan balik kepada satu case. Okay, ya, kita ada satu case untuk dibuka dan case ini adalah yang ini. Kejap ya. Yes, yang ini. Okay, dah kena belakang. Okay, sebab case ni besar sangat. Tolak tepi dulu. Okay, case ini. Yes, so case ini kalau tak silap ini adalah Ronin Run 2. Okay, Ronin Run 2. Okay, so dalam ini ada chase. Kalau tak silap saya, chase dia adalah Honda Civic Type R. Okay, tapi dia letak dekat plate number tu Hype R. Okay, so kita tengoklah ada chase ke tak ada chase. So nantikan video yang kita akan buka box ni, satu case ni untuk video yang seterusnya. Okay, FYP 86961M. Okay, so stay tune untuk next video. Okay, yang ini the next one. Okay, kita tak tahu bila, cuma tunggu sajalah. Okay, yang sebab itulah paling penting loceng atas ini untuk notification. So bila saya upload, kamulah akan yang pertama tahu nanti. Okay, ini tak tepi dulu. Dan kita kembali dengan yang ini. Okay, so thank you sebab dah tengok video ni sampai habis. Dah komen apa semua. Komen pun wajib, penting jugalah. Saya akan baca setiap komen lah. Okay, so sampai kita jumpa lagi dekat the next video. Okay, saya ucapkan terima kasih. Take care and stay safe everyone. Bye bye. Ada manis kah? Tak tahulah. Inilah manis dia. Ini semua ini. Setakat ni 1, 2, 3, 4, 5. Itulah full art dia lah. Yang EX tu nantilah kalau binder saya dah complete, nanti saya show dekat binder. Okay, yes, okay, tu saja. Thank you dan bye bye.